Saya dah dengar orang yang musafir bila balik itu masih boleh buat solat jamak walaupun sampai di rumah, iaitu hanya tak boleh qasar saja. Adakah betul? Dan memang ada pandangan ulama. Jawabnya betul, tapi bukan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i namanya qada. Kalau nak jamak, kita buat dua-dua semayang sebelum sampai ke tempat tinggal. Contoh, kita duduk di Losong, kita sampai di Tol Gemuruh, kita semayang dua-dua jamak, tak ada masalah, kerana di luar dari tempat tinggal. Adapun kita tak semayang lagi, kita semayang sampai di rumah buat jamak takhir, maka semayang kita tadi jadi qada. Semayang asar tak jadi qada dalam waktu, semayang zuhur jadi qada. Sepatutnya semayang zuhur kita semayang di perjalanan, mana keluar pada mukim, belum masuk ke mukim. Dalam mazhab Syafi'i, bila dah masuk ke mukim, semayang jamak takhir yang pertama menjadi qada. Dalam mazhab lain dibolehkan. Okey.